Hari ni dekat Tira Motorsport ada barang baru mendarat daripada Mas Viral. Aku datang semata-mata nak review barang ni dan kita nak pasang dekat motor kita. Untuk kaki-kaki jet ski darat NVX member, Mas Viral datang satu produk baru, CVT cover full CNC alloy. Itu dia. Nampak tak saja? Nampak? So kejap lagi kita pasang. Memang buatan dikemas. Dekat Tiram pun ada. So kejap lagi kita pasang yang ni. Cantik babe. Yang ni aku tak sabar sebenarnya. Dan barang yang kedua ialah zaman bila pakai tayar sotong. So dia rim terbaru diberi nama X55. Sekarang dah tak main dah 1.6. Dulu untuk X-Max. Sekarang dia buat NVX. So berapa inci aku rasa depan 3, belakang 4 inci. Nanti kita confirmkan balik. So kalau korang dapatkan dua barang ni, korang boleh datang dekat Tira Motorsport. Ada baru, Pasir Gudang pun ada nanti. Jom kita pasang dulu. Pantat ke? Buatlah. Akhirnya kita ambil ni apa punya Fizi? NMAX V2. Ni NMAX V2 punya casing dan kawinkan dengan NVX punya CVT casing. Terima terus. Tu dah tak ada. Masuk. Sekarang dah masuk campur. Macam mana? Sekarang isu kita swing arm. Kita pakai swing arm apa Hap? Pakai swing arm Pro Taper. Pro NVX. Taper ni NVX, tapi dia ada tapak untuk disc. Jadi dia dah memang buat untuk convert lah. Cuma bush yang ni kita kena tambah bush apa absorber tu. Oh, untuk ikat absorber. Untuk ikat. Nanti dia satu exhaust yang lawan dulu. Cakap tak payah. Berlarilah kau membang jauh. Membang jauh. Siap. Pergi test. Siapa nak test? Semua-semua. Projek mambang jadinya. Mampus lah orang nak cakap apa. Jangan marah. Yang penting ada gaya. Mampus orang nak cakap apa. Satu tayar kecil, satu tayar besar. Oh, selamat datang ke YouTube. Hari ni kita nak pergi bukan YD Festival, bukan NVX member, tapi kita nak pergi Desaru member. Bateri kita tak sampai lagi. So hari kita bawa V1 dengan V2 je. Banyak balance lah. Isi berapa? Kita dah pakai X-Max depan belakang. Kalau dulu pergi Desaru, maknanya depan ni tak ada isu yang tiba-tiba masuk Singapura motor problem Hari ni kita test. Jom.
Apa ni MBX last? Last dengan second last. Baik kau ikan Mesti ada. Tak boleh survive lah. Ngantuk. Alam aku suruh kau pergi kau tak nak. Kau sombong. Tu bunga. Hilang pergi siang ni. nak bagi puli Puli Tofaki tak ada. Tak nak. Sombong. Ambil kau hari ni. Cabut ke? Cabut terus ni. Ha? Cabut terus ni. Baru tradisional bike week Scooter Fest. Rupanya ada auto show motor show scooter Jadi kita tengok motor cantik-cantik kot. Pak Tono lama dah lah kan. Okey, test mic. Dia Gojek standby kan mic dekat sana. Sampai pukul 3 kita nak hari raya. Abang Gojek ada berada di belakang motor pun kalau dia ada tanya yang ini apa benda, yang ini apa benda, yang ini apa benda, so anda boleh tolong jawab lah. Baik. So guys, enjoy. Untuk negeri Larizan ni, contohnya yang barisan depan ni dia daripada main motor, betul? Dari depan ni, daripada ni guys, banyak. Kita ada double R, geng-geng double R. Ni kawan-kawan kita daripada double R ni daripada mana? Ni double R setting kat mana, nak set up kat mana ni, jumpa dengan brother-brother ni. Dah dulu lah. Lalu, orang terjadi jual rumah. Beli rumah. Tiba-tiba sampai kau. Tak boleh, itu tak semua sebab nak sebut benda tak boleh. Awak semua serah tuan-tuan. Saya bagi GDB geng Raya Besar. Baik orang Malaysia lah. Kata-kata sikit. Tahun lepas pun awak ada. 2 tahun lepas pun awak ada. Dekat Tanjung Malau. Kali ni
dekat Desaru ni sendiri. Baik, komen abang sendiri untuk Desaru International Byway. Silakan. Selamat petang, Assalamualaikum semua. So hari ni sebenarnya patutnya aku ada dekat Y15 Festival dekat Penang. Betul. Lepas tu aku kari dari orang kat Uki. Scam lah. Scam. Lepas tu aku layan NBX, patutnya punya NBX member. Scam juga. Scam juga. Mantap. Tapi dia selalu bagi aku tak boleh scam. Aku boleh usah juga. Apa best dia selalu bagi kau ini. So bila aku sampai meriah habis. Meriah. Sebab walaupun benda ni mungkin improvement daripada yang 2 tahun lepas kan. 2 tahun lepas kita main dekat Tanjung Balau kan tu. Jauh tak best. Fee tak sampai. Jadi 3 tahun ni kita join sekali dengan bike. So saya harapkan next year kita kekalkan dekat sini supaya kita boleh panggil satu Malaysia datang. Rasa ramai geng-geng kat saya join. Sebab kata yang aku dengar lah, dia kata dia selalu kali select. Kali dah tak select ni. So kita bawa ke tahun depan, kita bagi tahu geng-geng motor tahun depan kita kena serbu supaya kita dapat join sekali dengan big bike. Terima kasih Marudi. Dia sebenarnya nak jadikan macam ini Marudi. Kita nak jadikan Desaru International Bike Week ni ibarat macam event tahunan. Setiap tahun, contoh lepas ada saya member, diorang kena sepak motor diorang, datang sini pula. Macam itu. Baik, semua sini dekat sini boleh tak? Abang-abang beritahu kepada paling kebenaran untuk Rudi. Yes, selaku penasihat juri. Kita last minute masuk bertanding. Saja pun ramaikan je. Bukannya dia nak menang pun. Tapi kita nak tunjuklah MBX masuk Rim X-Max Super rupanya kan. Inilah background.
air.